Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Kita sekarang berada di Little Imola dekat dengan Bologna, Itali, sempena dengan majlis pelancaran global motosikal terbaru iaitu Italjet Dragster 700cc. Terima kasih buat Italjet Malaysia atas undangan ini. So lepas ni kita ada registration, kita ada registration untuk dapatkan slot test ride kita pukul berapa, dan juga majlis pelancaran yang akan diajarkan tidak lama lagi. Okay, let's go. So yang ini guys, model ni dia design dia seperti dengan Italjet Gresini team ni untuk Moto2. Masanya saya mantap lah kan, livery dia Moto2 punya Gresini team. Italjet juga nama yang sangat besar dalam dunia perlumbaan. Ni macam GP4 ni tahun 2002 ni tu GP4 205cc dah masuk dalam motor. Dulu tak ada panggil Moto3, tak ada 105cc kan. Ini lah model Trail Gara ni. Dia tahun 1970 tak salah saya. Pun mantap ni. Ini model dia Trail Gara 370cc 1980. Siapa kata Italjet keluarkan motor untuk trail kan? Ni dia. Dan saya rasa model ni antara model pioneer lah untuk model street bagi dinama Italjet ini, iaitu Griffon 650cc. So model ni dibuat pada tahun 1969. Kita nampak retro dia tu. Brakes sini jenis drum lagi. Depan dia suspension dia, meter dia 240 mat. Sebelum kita naik je, dah dipaparkan sejarah pembikinan jentera-jentera Italjet kat seluruh dunia ni. Dia pengasas dia Pietro Tartarini ni. Jadi memang nama Italjet di pasaran dunia memang tak perlu diketikkan lagi. Jadi brand Italjet ni memang dah lama dalam pasaran negara. Okey, Assalamualaikum lah. Salam sejahtera kawan-kawan semua. Kita akan berada di Little Imola di Bologna, Itali untuk majlis pelancaran global motosikal terbaru daripada Italjet iaitu Dragster 700cc. Semua ni baru saja dilancarkan. Memangnya model ni sangat-sangat mantap dari segi design, dari segi prestasi enjin, dari segi spesifikasinya. Okay, di belakang saya ini itu hadiah model terbaru itu iaitu Dragster 700cc. So setiap jenis kita bagi ada 3 lap. Kita guna sebaik-baiknya lah untuk tengah uji model ni, rasa macam mana. Tapi dari segi design, feeling dia mungkin macam super baik lah. So dia pergi ni position dia macam naik naked lah, macam naik naked. Bahan dia lebar macam ni. Oh tadi yang tu dia bukannya camper tau, dia kata macam untuk wheelbase. Nanti tanya balik lah. Yang ni tak boleh tukar, ni meter TFT dia. So tunangan dekat situ lah. Tu baca lah. Baca sendiri tu. Tu Okay, begitulah caranya untuk membuka kunci. Ready. Mahal juga minyak air Malaysia. Saya kat sini. This one? Alright. Yes. Thank you.
English, yes. Going to make a setting. Beside the suspension, there's not a damper. Is it a damper? It is a damper regulating the height of the bike. Oh, it's a damper. Okay. I'm going to take off the ABS All right. in track mode. More 3 seconds. Traction control off. Track. And this lamping is ABS. Okay. This is traction control off. All right. So this one is no quick shifter, nothing. Huh? It's no quick shifter. No, manual shift. Correct. So sangat berbangga jugalah secara peribadi hari ni dapat ride bersama-sama dengan Otai roda-roda especially saya Alan Cat. Saya tengok dia dalam gambar. So hari ni dapat ride satu group dengan dia kan. Jadi macam it's an honor lah. You can see the Kushitani and the Arai Great Britain helmet tu. Memang mantap dari segi pengendalian dia, dari segi gearing dia. Tapi saya paling suka kali dia punya brake dia lah. Kan, brake dia sangat-sangat mantap lah. Oh, dia tadi dia teringin. Apa? Memang tak awal ni. Jadi pemikiran dia macam naik naked bike. Turun gear apa macam sekap lah kan. Cuma dia kali dia dari segi pengendalian dia, dari segi tataran kuasa dia memang cukup bagus lah. Dan lebih sekali pada penting sekali saya rasa kereta dengan brake dia atas feature dia paling best kita dapat jejak duta kan. Lepas tu paling best sekali dia punya gearing tu lah. Kita touch dia brake dia dia dah serasa dah kan. So alamak dia 3 pula. Tapi okay, power dia ada. Memang mantap betul lah. So sampai last season next time saya berbayar it's very good. Tanya satu HR dia Malaysia atas ruang ni atas flow dia yang kami itu pun yang konsisten dengan okay. Jadi goodbye.